kita naik. Assalamualaikum. Okay guys, berjumpa lagi dengan Molan Hanafi Channel. Okay, korang nak tengok pasal aktiviti harian kita kan. Jadi hari ni kita cuba buat lah. Jadi sekarang ni perjalanan saya untuk hari ni, perjalanan pula sebab lama dah tak buat video. Jadi hari ni kita start lah buat video guys ku. Jadi kita nak hantar dulu customer pergi dekat KK Beach. Jadi korang nak tengok perjalanan, jom kita tengok sama-sama guys ku. Okay, bila dah sampai kena buka life jacket lah ni sahabat-sahabat kita belakang ni. Okay, be careful. Okay, yang ni kita dah sampai dekat KK Beach. Be careful sir. Be careful miss. Alright. Okay, alhamdulillah dah sampai dekat sini. Be careful. Okay guys, jadi macam biasalah selepas kita hantar dekat sini, kita panggil ni KK Beach guys ku. Jadi bila korang tak kira lah siapa-siapa, people come KK Beach, you can snorkeling, then you can eat something, then you can relax. Speaking alright. Jadi aku akan show you, aku akan tunjuk kepada korang macam mana suasana dekat sini guys ku. Sekejap saya free gear dulu. Alright, engine Yamaha 60 horsepower guys ku. Nampak suasana hari ni guys ku memang sangat-sangat cantik. Yang penting sekali clear water guys ku. Nampak clear water. Kalau kita pergi depan sikit memang boleh tengok ikan seekor-seekor guys ku. Nampak masalah tengok snorkeling tu. Nampak. Jadi macam tu sahaja, siap dah kita hantar. Ni alah kita balik pula ni kita balik lah. Enjin pun dah turun, jadi kita balik tempat kita. Jom balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys ku, alhamdulillah kita dah sampai dekat sini balik. Alright. Jadi sekarang ni kita dah sampai dekat yang ni kita panggil alunan. Tempat saya duduk dekat sini. Lepas tu sebab saya saya buat kerja dekat sini jarang-jarang. Lepas tu yang sebelah ni iaitu Villa Mas yang kuning. Yang Ocean Blue yang mana? Yang tu guys ku. Nampak? Zoom tak boleh ni. Nantilah saya zoom yang ujung tu guys ku. Jadi macam tu. Sekejap lagi kalau ada taksi pula kita shoot pula lah. Korang tengok depan alunan ni guys ku. Memang clear water. Nampak tak coral tu? Memang clear water. Yang ni alunan ada buat adopt new coral. Gitu lah Mak Saleh panggil. Gitu lah, nampak tu coral yang mereka tanam ni. Nampak? Dia ada nama ni. Memang sangat-sangat cantik guys tu. Nampak tu huruf L to E. Nampak? Memang sangat-sangat steady guys tu. Alhamdulillah, dengan izin Allah belakalah. Jadi macam tu sajalah, kita sambung pula jap lagi guys ku. Okay guys ku, jadi siap dah kita parking dekat sini. Lepas tu kita naik dekat sini. Jadi kepada korang yang nak rasa sunset cruise ataupun snorkeling bersama dengan alunan guys tu, korang boleh datang dekat sini. Inilah set-set ya ni. Ni set-set alunan ni. Nampak? Steady. Guna enjin 250 horsepower tau, 2 biji. Jadi boleh buat. Memang seronok guys ku. Berpeluh dah ni. Jom kita naik. Okay guys ku, jadi sekarang ni kita dah sampai dekat PIR ataupun Perhentian Island Resort Beach guys ku. Okay, korang boleh tengok sendiri, memang sangat-sangat cantik dekat sini guys ku. Macam saya katalah, air memang clear water. Alright, jadi bila dah sampai dekat sini, korang boleh
snorkeling guys ku. Okey, korang boleh snorkeling dekat sana. Ni boyland untuk korang snorkeling. Dekat sana korang boleh tengok penyu guys ku, ataupun kita panggil turtle. Kumar Saleh lah. Jadi macam tu saja. Kita dah drop dekat sini. Jadi tunggu apa lagi? Kita balik pula. Macam tu lah. Jom kita buat turun enjin dulu, lepas tu kita gerak.